Assalamualaikum and hai semua. So hari ni kita akan buat makeup, no makeup look. So keep on watching. Ni kita dah siap. So now kita pergi ke concealer. So untuk no makeup look, concealer kita kena lebih kurang colour kulit untuk tutup celah-celah. Tapi sebelum tu kita akan pakai primer yang pore filling. Sebab ni kulit nampak pori. So kena cari pakai primer yang pore filling supaya makeup better atas kulit. So kita letakkan primer itu dekat tempat-tempat mana yang kita nampak ada pori. Dah letak primer, kita move on kepada concealer. So concealer ni pakai kita pakai dua color sebab untuk dapatkan shade yang lebih kurang. So kita akan mixkan dia supaya dia tidak terlalu jauh colornya. So nanti bila kita tutup dia tu nampak comel lah, nampak match je gitu. Tak terlalu cerah sangat, tak terlalu gelap sangat. Kita akan cover bawah mata dan jerawat-jerawat atau bekas jerawat yang kita ada. So kita buat kat bawah ni. Okay, kita dah blendkan semua concealer tadi. Nampak macam tak ada beza sangat. Tengok masih gelap bawah mata, tapi kita nak kasih natural. So sikit-sikit je. Untuk makeup ni, some people akan guna foundation, some people tak. So terpulang, nak pakai boleh, tak nak pakai boleh. So hari ni kita akan pakai foundation, cushion foundation. Nak pakai compact powder pun boleh, lagi direkomend sebab lagi mudah. Sebab apa? Sebab dia mudah. So kita nak makeup ni untuk mudah, macam tu. So yang ni just untuk kasih toner tu lebih cantik, lebih sekata. So colournya semua sama, tak ada yang beza sama. Lepas tu pakai pun nipis-nipis je, tak payah pakai tebal-tebal. Asal ada layer, satu layer nipis dekat muka. Lepas dah pakai tu, kita akan pakai blusher. Ambil dia sikit, kita tepek dia. Okay, kasih sikit-sikit je kat ujung-ujung. Ikut pipi lah, ikut pipi korang macam mana. Okay, so nampak kan ada sikit je kan. So bila tu dah siap ni, kita buat contour hidung. Pakai tarik daripada hujung kening ke bawah. Dah siap untuk pakai. So sapu sikit bawah mata tadi. Kat hidung, tepi hidung, atas dahi. Kita tak nak kilat-kilat sangat, so nanti nampak macam kita berpeluh. Tengok, nampak natural je kan. Kat dagu sikit, kat bawah ni, kat sini juga. Bawah ni pun kena setkan apa yang dah dipakai tadi. Tengah ni macam tu, tarik gitu. Atas mata sikit, bawah hidung. Mana-mana yang cepat berpeluh, cepat berminyak, letaklah kat situ. Okay, dah letak.
rasa macam bedak tu dah cukup, dah kita tak payah tambah. So kalau macam rasa blusher tu tak cerah, boleh tambah. Tapi ni macam tak tambah pun ada je colour merah dia, so kita tak payah tambah. Lepas tu kalau nak pakai highlighter boleh, tapi kalau tak nak pakai pun boleh. So kita cuba pakai. Kita pakai yang dekat hidung ni, kat pipi ni dah cukup glowy dah. So kita pakai yang dekat tengah hidung je. Pakai sikit je, kasi nampak macam macam tu je, macam gitu. Kita tak nak yang terlalu berkilat, nanti nampak macam berminyak. Okay, pakai kat tengah. Ni ada lagi lah baki. Pakai kat tengah, ratakan. Kasih ada colour. Bibir dah siap. Kejap kita tukar tudung, then be right back. So this is the final look. Macam mana? Okay ke? Okay kan? Okay, so sebelum kita tamatkan video ni, siapa-siapa yang nak tambahkan mascara dan lentikkan bulu mata, boleh je, tak ada masalah. Dia tak akan mengganggu look ni. So that's all from me. Thank you for watching and jangan lupa cuba. Bye.